Saya kenal Now Method ni dari kawan saya. Kawan saya ni dia join Now Method dari tahun lepas. Bila saya tengok dia punya markah tu macam nak naik, saya pun macam nak join lah. Sebab saya nak naikkan grade saya juga dalam subjek Bahasa Arab ni. Dia masuk dari tahun lepas. Saya rasa Bahasa Arab ni senang je, semua saya yang tak faham. Ataupun dekat sekolah tu saya tak boleh follow lah mengajar cikgu Bahasa Arab kat sekolah saya tu. So saya decide saya nak join tuition ni lah dengan dia orang. Saya join sebelum peperiksaan pertengahan tahun lah. Sebelum masa nak dekat-dekat dengan peperiksaan pertengahan tahun tu. Saya rasa time tu lah saya nak naikkan grade saya naikkan grade Bahasa Arab ni. Sebab dulu Ustazah Jannah pernah di satu kelas free kat kelas kita orang nak ajar Bahasa Arab. Masa tu saya join, and bila saya join tu saya faham. Bila saya faham tu saya macam, oh, kelas ni macam boleh bagi efek lah kat saya. Lepas tu saya minta nombor Now Method dekat kawan-kawan saya. Kat kawan saya yang join, kat dua. Masuk tingkatan 4, saya tak pernah lulus Bahasa Arab. Tapi masuk tingkatan 5 dan lepas saya join Method ni, saya lulus lah Bahasa Arab untuk pertama kali kat Hmm. apa form ni. Lulus tu tak Atas tak adalah tinggi sangat, tapi bagi saya ni satu pencapaian yang baik lah, sebab tak pernah lulus sebelum ni. Daripada tak pernah lulus dapat lulus, belajar Bahasa Arab dengan mudah di Now Method.